Kedai gambar orang, makanan tak sedap. Ini cover pakai pelak. Okay, dalam isu food reviewer versus owner kedai makan, okay, in short, alright, kalau kedai makan ni nak cakap apa yang food reviewer ni cakap merupakan satu perkara fitnah, okay, dia nak buat saman fitnah ke atas food reviewer ni, ada beberapa perkara atau beberapa elemen yang dia perlu penuhi dulu, okay. Pertama sekali dalam saman fitnah, kita kena buktikan bahawasanya pernyataan yang dicerita ni merupakan satu pernyataan yang fitnah. Nombor dua, pernyataan itu merujuk specifically kepada diri kita secara direct ataupun indirect. Dan nombor tiga, perlu ada penyiaran kepada pernyataan fitnah tersebut, okay? So, bila food reviewer datang, kedai makan, dia enjoy makanan kau, dia cakap benda yang baik, kau sukalah. Kau suka sebab apa? Benda tu mendatangkan perkara yang baik kepada kau. Cumanya, bila ada food reviewer yang datang, dia cakap benda yang buruk berkenaan kedai kau. Dia cakap makanan kau mungkin tak kena dengan cita rasa dia. Cakap masak asam pedas, tapi tak rasa pedas pun. Ataupun cakap masak lemak cili api, tapi tak rasa pun cilinya. So, benda ni semua merupakan pengalaman dia makan kedai kau. So, bila dia makan, dia ada rasa dia kan. So, bila dia rasa, apa yang dia cerita tentang perasaan dia, apa yang dia cerita berkenaan dengan reaksi dia, apa yang dia cerita berkenaan dengan apa dia nampak dengan mata dia, kualiti meja, keadaan kedai, kualiti staff kau, semua ni adalah pengalaman kita panggil. So bila pengalaman ni diceritakan semula, ini merupakan satu pengalaman peribadi, maknanya dia rasa. So bila dia cerita semula kepada orang lain, kepada followers dia dekat TikTok, semasa live ke apa ke, susah sebenarnya kau nak buktikan apa dia cakap itu adalah perkara yang fitnah, sebab itu adalah peribadi kepada dia dan tak ada orang boleh katakan sebaliknya, melainkan diri dia sendiri. Melainkan dalam memberikan pengalaman dia juga cakap, kedai gambar orang, makanan tak sedap. Ini cover pakai pelaris. Dalam caption social media dia. So, benda tu maybe would amount to defamation. Sebab apa? Kau tak pakai pun pelaris kan? Kadang kau ramai sebab maybe orang lain suka makanan kau. So, bila dia cakap kau pakai pelaris, benda ni jadilah fitnah. So, maknanya dalam keadaan ini, sebagai pekedai, kau bolehlah buat sama fitnah ke atas si pengaruh ni, kepada food reviewer ni. Tetapi sekiranya dia ceritakan berkenaan dengan pengalaman dia, okay? Memang susah sebenarnya kau nak buktikan bahawa apa yang dia cakap tu adalah perkara yang tidak betul, okay? So, kepada pekedai, kau kena faham benda ni. Dan kepada food review juga, just ingat sikit, okay? Sekiranya korang ada nama yang besar, okay? Setiap apa yang kau cakap ni memang beri kesan kepada perniagaan orang lain. The thing that you must do sebelum kau review kedai-kedai ni adalah untuk kau minta kebenaran dulu, okay? Setelah kebenaran ni beri, kau nak buat review macam mana pun is up to you. Sebab apa? Owner dah beri izin. Tetapi sekiranya kau silent attack dia, sekiranya kau kamikaze, kau tak cakap kau siapa, kau terus bagi review dan kebetulan review tu adalah review yang buruk, dia macam tak fair. Sebab kau ada power, kau ada pengaruh. So bila kau gunakan pengaruh ini untuk share pengalaman kau, kau kena juga faham bahawa pengaruh ni mungkin akan nampak benda yang negatif berkenaan apa yang kau cakap, dan mungkin dia akan cuba untuk elak daripada pergi tempat yang kau dah pergi ni. So bila benda ni terjadi, kemungkinan besar pekedai ni akan ada loss of income and loss of economy. So kita tak naklah benda ni terjadi, walaupun it's not actionable in law per se, tetapi it's just lah, macam kau kena ada understanding sikit lah kan. Sebab apa, benda ni adalah industri yang sedang berkembang. So kalau kita belajar untuk give and take, maybe industri ni akan jadi lebih baik di masa yang akan datang. Setuju?